Sebenarnya nampak je geng-geng Harley ni macam sombong. Sebenarnya dia agak struggle sebenarnya. Berat dia pun berat. Muka macam garang. Harley bukan my first bike lah. First bike saya is a VS 150 scooter. Dark Scoot. Budak Scoot. V100 tu. 150 dulu. Okey, tahun okey. 2000 macam tu lah. Lepas tu Harley ni lepas PKP lah. Saya memang dah minat lama. Cuma kemampuan tu belum ada lagi. Alhamdulillah lepas PKP tu, mungkin masa PKP tu 2 tahun kan, kat rumah kan, tengok bila ni. Harley ni dia dapat ada satu look yang lelaki maskulin tau. Dia macam dia macam sebenarnya nampak je geng-geng Harley ni macam sombong. Sebenarnya dia agak struggle sebenarnya. Berat dia pun berat. Muka macam garang. Sebenarnya nampak senang nak handle tu. Jam kat KL ni kan. Wife galakkan abang ke macam memang minat ke atau wife for rider? Dia minat Harley. Teman saya beli motor. Nampak. Lepas tu dia yang pilih motor yang dengan bajet saya itulah. Actually saya beli motor first bike saya sama motor you, breakout. Sebab dia tayar besar, orang macam nampak yakin nak naik. Ya, betul. Lepas tu bila dah join Harley ni, dah join member racun. Breakout tu saya upgrade ke roguelike. Yang ni ultimate lah ni. Ingat ke daripada breakout dia breakdown?